Salam. Elemen yang kedua, breaking. Breaking terlahir secara spontan daripada penonton yang hadir ke blok parti anjuran DJ Kool Herc pada awal tahun 70-an. Semua orang yang menari ikut rentak breakbeat digelar break boy atau B-boy untuk lelaki dan break girl atau B-girl untuk perempuan. Kebanyakan elemen awal breaking diambil daripada genre muzik funk, pop dan sebagainya. Antaranya footwork oleh James Brown dan teknik-teknik tarian Michael Jackson. Kemudian mereka mengambil inspirasi daripada gimnastik, capoeira, teknik mime dan apa-apa sahaja yang boleh menyumbang dalam progres rutin tarian mereka. Elemen seperti top rock, footwork, freeze dan power move menjadi asas bagi pembentukan budaya breaking dalam hip-hop. Kumpulan seperti Rocksteady Crew, Zulu Kings, New York City Breakers mula ditubuhkan. Dan dari sini juga budaya battle wujud dalam breaking. Battle dalam breaking merupakan satu alternatif untuk mereka tidak terlibat dalam pergaduhan fizikal. Dan kena ingat, majoriti mereka datang dari golongan minoriti. Jadi lagi baik settle dengan battle, skill lawan skill. Pertandingan atau tournament seperti Battle of the Year, Red Bull BC1 dan lain-lain menjadi bukti bahawa dengan konsistensi dan disiplin, mereka dapat bersatu walaupun datang dari berbeza negara, budaya, bangsa dan bahasa. Tambahan dengan itu, tahun 2024, breaking secara rasminya disertakan dalam Sukan Olimpik di Paris. Dan jika hip-hop merupakan satu bentuk seni ekspresi diri, elemen breaking pula merupakan satu seni ekspresi melalui gerakan tubuh badan.